Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 ingin membentangkan tentang CPU. Pergi ke taman memetik melati, singgah sebentar di waktu petang. Dalam video ini kita akan teliti tentang CPU dan fungsinya dalam komputer yang berkembang. Burung nuri terbang ke seberang, hinggap seketika di dahan cemara. CPU ialah otak terbilang, mengawal dan proses arahan komputer. Buku dibuka mencari ilmu, pensel dipegang menulis fakta. Setiap data dan arahan diproses oleh CPU agar komputer berfungsi dengan tepat dan nyata. Pagi hari membaca buku sambil berfikir menambah ilmu. Mari kita kenali peranan CPU, otak komputer yang penting selalu. Pergi ke kedai membeli buku, singgah sebentar membeli roti. CPU terima arahan dulu, baru data boleh diprosesi. Tekan papan kekunci sambil tersenyum, skrin menyala cantik berwarna. CPU memproses tanpa mengeluh, data dikira dengan penuh teratur cara. Hujan turun membasahi kota, pelangi muncul indah berseri. Hasil dipaparkan sebagai output nyata, di skrin komputer jelas sekali. Seterusnya saya ingin memberitahu tentang beberapa komponen utama dalam CPU. CPU terdiri daripada beberapa komponen utama iaitu ALU, control unit dan register. ALU bertanggungjawab untuk melakukan pengiraan matematik dan operasi logik seperti tambah, tolak dan perbandingan data. Control unit pula mengawal serta menyelara semua aktiviti dalam CPU dengan memastikan setiap arahan dilaksanakan dengan betul. Seterusnya, manakala register berfungsi sebagai store sementara yang sangat pantas untuk menyimpan data dan arahan yang diproses oleh CPU. CPU atau Central Process Unit ialah otak komputer yang akan menerima arahan, memproses data dan menghasilkan output pada skrin. Setiap input daripada papan kunci atau tikus akan diproses oleh CPU secara tersusun. CPU mempunyai 3 komponen utama iaitu ALU, control unit dan register. ALU melakukan pengiraan matematik, operasi logik dan control unit, mengawal pelaksanaan arahan manakala register menyimpan data sementara dengan pantas. Kesimpulannya, CPU memastikan komputer berfungsi dengan lancar dan tepat. Berlayar perahu di waktu pagi, angin sepoi menyapa hati. CPU bekerja tanpa henti, komputer lancar hasil teknologi. Terima kasih.